Kenapa kanser kolorektal adalah pembunuh nombor 1 lelaki di Malaysia? Kanser yang paling banyak bunuh lelaki di Malaysia bukan kanser paru-paru atau bukan kanser prostat, bukan kanser hati. Ia adalah kanser kolorektal. Dan ramai yang tak pernah tahu pasal ni. Yang menakutkan, kanser ni boleh tumbuh dalam diri korang 5 tahun, 7 tahun tanpa ada sebarang petanda atau gejala. Tiada sakit, tak ada demam, korang rasa sihat je macam biasa. Sampailah satu hari, you terasa macam simptom atau gejala tu keluar. Time tu, biasanya dah sampai ke peringkat 3 atau 4. Dekat Malaysia, 65% daripada penyakit kanser, 65 hingga 70% didiagnose pada peringkat 3 atau 4. Dah lewat. Pilihan rawatan pun bila dah peringkat lewat ni jadi lebih terhad. Berbanding dengan negara-negara lain seperti Jepun atau Korea ataupun di England, ada screening dia orang di screen awal, dapat jumpa awal. Kadar survival jauh lebih tinggi. Bukan sebab perubatan dia orang lebih bagus, sebab sakit datang lebih awal dan disebabkan oleh ada program screening. Kanser ni boleh dirawat tapi kalau jumpa dengan awal, dan satu-satunya cara untuk jumpa awal bila tiada simptom adalah dengan cara buat screening. Episod seterusnya saya akan berkongsi 7 tanda yang korang patut perasan, dan satu daripadanya korang akan terkejut. Jangan lupa follow dan share video ni.